Yamaha Twin Can 20 valve, first in the world Yamaha keluarkan, motor pertama dunia. Dia satu piston ada 5 valve lah. Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus. Saya berasal daripada Rawang. Ni merupakan jentera pertama saya lah untuk yang kategori besar ni. Saya pakai ni start pada tahun 2017. Saya beli, saya miliki dia, dan banyaklah yang telah saya buat perubahan pada dia punya badan. Dan motor ni juga merupakan Yamaha Twin Can 20 valve, first in the world Yamaha keluarkan, motor pertama dunia. Dia satu piston ada 5 valve lah, Genesis. Ni satu-satunya model dia, DNA sebelum keluarnya FZR. Dia punya keluaran ni, color ni, warna biru merah ni anniversary Eddie Lawson lah. Ini dia macam Yamaha RD, Kenny Robert. Kalau Yamaha FZ, Eddie Lawson, ni anniversary dia. Kalau Kawasaki, dia ada Eddie Lawson bawa juga model ni. Untuk yang dia ride, mula-mula dia bawa Yamaha dulu lah. Inilah motor dia. Jadi boleh tak abang cerita macam mana abang dapatkan motor ni? Pada mulanya dulu saya pakai Yamaha RD, saya jual. Selepas tu saya buat pencarian lah di Facebook. Ada seorang ni merupakan kolektor lah, dia simpan motor ni. Pada dia aja ada dekat 10 tahun. Owner pertama motor ni dia kata cikgu lah, orang Melayu kita pakai. Dia bawa balik daripada US motor ni, sebab motor ni model ni tak masuk Malaysia pada tahun tu lah. Dia daftarkan motor ni pada tahun 93. Motor ni dia dipakai di luar 87 production dia, tapi production buat 84 motor ni. Dia cipta. Alright. So kondisi masa abang dapat motor ni, macam mana kondisi dia? Kondisi masa saya dapat motor ni sangat buruk lah. Dia punya cover set warna merah putih. Engine dah overheat. Banyaklah yang kita dah buat. Dengan keadaan dia boleh jalan, tapi lain lah dengan kita dah tukar dia punya rim kepada model yang up to date lah, FZR 1000 punya rim for model dia. Jadi untuk kita bawa untuk keselesaan lah. Apa cabaran abang restore motor ni? Cabaran motor ni, cabaran yang susah saya nak dapatkan daripada segi part macam single seat dia lah. Dengan dia sikit-sikit lah barang macam part daripada segi rim. Kita nak cari yang untuk pakai barang dia sesuai dengan dia keadaan semasa tayar sekarang lah. Sebab tayar agak 18 agak payah. Asalnya rim model ni 16-18 tayar dia. Jadi kita nak dapatkan 17 sama 17 tu, depan dan belakang berlainan model. Faham. So berapa total cost abang dah spend dah untuk restore motor ni? Kalau tanya spend untuk cost motor ni, kalau ikut banyak lah, sebab kita banyak berhabis. Kadang kita nak yang macam barang yang susah dapat, lebih kurang total lah 10,000 dekat ada kot kita habis. Lebih kurang macam tu lah. Baik. Bang, last soalan cepu mas. Andai kata kalau ada orang nak beli motor abang ni, berapa harga abang berani buka? Memang kita pernah iklankan motor ni untuk dijual 45 ke 43,000, saya tak ingat, lupalah. Dah lupa, tapi boleh nego lagi, insyaAllah. Memang niat ada nak jual juga, sebab kita ada lagi sebiji FZR 1000. Ada lagi. Yang ni jual, yang tu tak jual. Yang tu jual, yang ni tak jual, macam tu lah. Mana yang terdahulu, sebab nak simpan juga satu motor retro. Dalam koleksi abang ada berapa biji motor yang abang ada? Motor saya retro? Ada 3 biji lah. Sebiji Yamaha RD 350, sebiji FZR 1000 2JH, sebiji FZ 750 nya. Okey bang, last saya nak dengar bunyi dia, boleh tak? Boleh.